bila dia hidup atas muka dunia, dia hanya baru buat yang wajib. Mana orang tu baru dia orang panggil tak ada untung lagi. Dia hanya baru melakukan perkara yang memang dia diwajibkan untuk melakukan. Bahasa yang mudah tuan-tuan, biasa yang mudah. Kita bekerja hari ini, kita ada majikan, kita ada tugas-tugas yang perlu kita lakukan. Bila kita melakukan tugas-tugas tersebut, kita hanya baru melakukan perkara-perkara yang memang diwajibkan kita melakukannya sebagai seorang majikan. Untuk kita mendapat lebih daripada itu, kan? Orang panggil KPI yang 2, 3, 4, saya pun tak pernah erti benda ni. Kita kena buat yang lebih daripada apa yang kita dituntut untuk melakukan. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan itu adalah kewajipan kita. Bila kita lahir di atas muka bumi, kita wajib taat pada Allah. Itu adalah requirementnya. Apa yang lebih kita di sisi Allah, tuan? Apa yang lebih kita di sisi Allah? Bila kita melakukan amal-amal yang sampingan yang lain, barulah kita dikira sebagai manusia yang mempunyai keuntungan di sisi Allah. Jadi Imam Ghazali, keuntungan itu bila kita melakukan amal-amal yang sunnah, amal-amal kebaikan yang lain yang kita lakukan saban hari daripada masa ke semasa. Sebab itulah jalan kebaikan ini sangat banyak. Jalan sebahagian yang kita dah sebut dalam tazkirah mereka waktu asar yang kita dah baca beberapa kelebihan tersebut. Saya sambung balik dalam pertemuan ini mengisi masa yang ada ni tuan-tuan, beberapa kelebihan yang lain yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni khusus bukan untuk wanita saja, untuk lelaki pun boleh. Bulan Ramadan banyak yang buat perkara itu. Anhu maknanya ni an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syah. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, wahai wanita-wanita muslimah, wahai wanita-wanita muslim, kata Nabi, jangan kamu perkecilkan sesuatu pemberian ataupun apa yang kamu terima, apa yang kita nak beri ataupun apa yang kita terima, walau firsin syah, walaupun yang kamu terima itu hanya satu firsin syah, betis kambing. Betis kambing tak ada isi tuan-tuan. Orang buat kambing, sup kambing, dia pakai betis kambing, tak ada isi. Tiba-tiba ada jiran beri satu mangkuk sup daripada betis kambing. Hari ni tuan-tuan, sup betis kambing sedap. Dia panggil khawar, dekat Mesir tu. Sup khawar, mahal juga. Orang lelaki dia tak apa dah, kasih dia boleh. Sup mahal belajar kat Mesir. Mana nak sebut pada kita, Nabi SAW sebut satu galakan supaya kita banyak memberikan sumbangan kepada jiran. Bila masuk bulan Ramadan nanti kita masak lebih sikit masakan beri kepada jiran. Walaupun pemberian itu kecil, walau firsin syah, kata Nabi, walaupun yang diberi itu satu potong betis daripada betis kambing yang diberikan kepada jiran, maka ia adalah satu pemberian yang besar. Nabi kata jangan kamu hina, jangan kamu perlekehkan, jangan kamu rasa benda itu kecil. Maknanya ia adalah satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain, menceritakan kepada kita banyaknya amal yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Kita kena ubah sikit rutin harian kita dalam bulan Ramadan supaya momentum daripada Ramadan kita boleh bawa untuk bulan-bulan yang berikutnya. Kalau sebelum ni dalam kereta banyak nyanyi-nyanyi, mungkin bulan Ramadan ni banyaklah baca Quran ataupun dengar Quran, sama ada baca ataupun dengar Quran, ataupun zikir pada Allah Ta'ala, ataupun melakukan perkara-perkara yang lain. Antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Aisyah, dalam tadi ada beberapa riwayat. Kita akan baca dua riwayat. Pertama riwayat Abu Hurairah. Katanya Nabi bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kita dah baca dalam pertemuan lepas satu riwayat yang lain.
dalam pada petang itu. Ini riwayat Abu Hurairah. Kata Nabi, setiap sendi anak Adam dia perlu melakukan sedekah setiap kali terbitnya matahari. Kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Kamu berlaku adil di antara dua manusia, ia merupakan sedekah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Kamu tolong seorang lelaki untuk mengangkat barang-barang keperluannya ataupun tolong mengangkat barang keperluannya di atas tunggangannya, ia merupakan satu sedekah. Tolong orang buat kerja, tolong bantu orang, bantu sahabat kita yang buat kerja, kita bantu dia.